saya tak nak menyusahkan keluarga angkat Mhm saya lepas mhm. saya masuk Islam. Jadi saya nak berdikari, saya nak duduk kat Perkim, saya nak Mhm belajar mhm berdikari sendiri. mhm Malam tu, eee, guide datang dia cakap, "Ni, ada orang datang nak jumpa." Saya pun macam happy lah, ayah angkat datang lagi kan nak hantar barang ke apa. Lepas tu saya lari pergi, lepas tu saya tengok, mak dengan cik saya dengan, apa ni, terpacak kat mhm depan tu. mhm Dia jadi makin berdebar, takut sangat. mhm Sebab saya memang takut dengan mak mhm saya. mhm. Daripada mak saya pergi buat report kat, balai polis. Ha, ya. Sebab tu pun ambil masa lama juga tu, Mhm mhm dekat seminggu. mhm Baru mak saya report polis. Lepas tu dapat tahu yang saya sebab dah ada kawal report mhm kan. mhm Jadi mak saya pun dapat tahu yang saya ada dekat Perkim mhm. dan ada keluarga angkat. Pertama sekali mak saya tanya, "Siapa keluarga angkat? Oh, Duduk mana?" Lepas tu, saya memang berani nak menjawab dan saya memang geleng je. Memang geleng, memang senyap je lah. Saya geleng je. Lepas tu dia tanya lagi. Tapi alhamdulillah dia tak adalah naik tangan ke apa semua, tak ada. Lepas tu, saya dengar pakcik saya cakap dengan Pak Gad, dia cakap, tak apalah, dah kalau itu dah pilihan dia nak buat mhm macam mana. mhm mhm Lepas tu, mak saya cakap, "Oh, kalau tak nak cakap apa ni, keluarga angkat awak duduk mana?" Dia mhm tanya, dia nak tahu juga mhm keluarga angkat tu duduk mana. "Duduk sini, kawasan sini." Geleng je. Lepas tu, eee, cik pun pujuk mak, dia cakap, "Tak apalah, dia dah pilih jalan dia nak buat macam mana." Lepas tu mhm saya last sekali dia jawab macam ni, "Awak takkan bahagia sampai bila-bila. Kalau awak kahwin pun awak akan kahwin cerai, kahwin cerai." Dia akan cakap macam tu. "Dan jangan cakap saya ni, anak mek." Macam tu. anak dia lah. Anak dia lah. Mhm mhm. Kalau orang tanya, "Awak anak mek?" Jangan cakap awak anak saya." Bas dia akan macam tu je lah. Itu last. Last. Apa respon Fatimah gitu? Masa tu memang saya sedih, saya menangis je lah masa tu. Menangis je. Tapi, mmm, selepas daripada tu, ramai juga yang tanya saya rindu ke tak keluarga saya kan. Mhm Saya ada rasa macam rindu. Macam orang lain kan dia rindu keluarga dia bila dia dah masuk Islam semua kan, saya ada perasaan rindu tu. mhm. Jadi saya makin kuat merasakan yang saya mungkin anak angkat.